emas telah pun terbang lebih 2000 pips dari entry point kita. Satu pergerakan yang luar biasa. Siapa yang follow hari tu? Tahniah. Kalau tak sempat, tak apa. Hari ni kita akan bongkarkan sebab sebenar emas melonjak sampai membuat rekod baru lagi sekali. Apa punca di sebalik rally ni? Dan ke mana harga akan pergi seterusnya berdasarkan analisis dan berita dunia terkini. So, make sure korang tonton sampai habis. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Apa yang berlaku di dunia sekarang yang menyebabkan harga emas melonjak tinggi? Punca utama ialah Fed, rate cut hopes dan USD melemah. Pasaran makin mengharapkan pemotongan kadar faedah oleh Federal Reserve, terutamanya selepas data tenaga kerja dan inflasi menunjukkan perlemahan. Ini menurunkan kos peluang memegang emas yang tidak beri faedah sekaligus memacu harga naik. Laporan juga menyatakan bahawa pasaran kini membuat price in dua pemotongan kadar faedah pada 2026 yang secara asasnya meningkatkan daya tarikan emas sebagai aset safe haven. Seterusnya, safe haven flow, ketidakpastian global dan ekonomi global. Emas juga dapat sokongan kuat dari safe haven demand berikutan ketegangan geopolitik yang berterusan. Termasuklah ketegangan US dan Venezuela, konflik Timur Tengah dan risiko lain yang membuat pelabur lari kepada aset selamat. Kebimbangan terhadap hutang kerajaan, menurunan kepercayaan pasaran terhadap beberapa mata wang fiat dan pelindungan nilai terhadap risiko global turut menyumbang kepada peningkatan permintaan emas. Seterusnya, central bank buying dan permintaan fizikal yang tinggi. Bank pusat dari institusi besar terus membeli emas untuk diverskan reserve mereka, yang membantu sokong harga di tengah permintaan pelabur runcit dan institusi. Sepanjang 2025 ni, emas naik lebih dari 70%, salah satu prestasi tahunan terhebat sejak 1979. Rally ni bukan hanya sementara. Ia mencerminkan perubahan fundamental dalam permintaan dan sentimen pasaran. So, kalau ikutkan data-data ni, pasaran emas masih lagi positif untuk long. Kita tengok pula dari segi technical analysis. Price sekarang sangat strong bullish ya. Zon yang perlu difokuskan adalah di 4440 dan 4377 serta 4269 dan 4170. Jika price dikembalikan ke zon 4440 dan 4377 dan menunjukkan momentum untuk naik, saya akan cari peluang untuk long di dalam zon ini. Target saya adalah di 5000. Jika price break kawasan 4440 dan 4377 ke bawah, ada keberangkalian dia akan kembali semula ke kawasan 4269 dan 4170. Kalau ikut momentum macam dia tak nak turun lagi. Ini semua keberangkalian ya. Kita tengok price action dan juga fundamental dulu. Tapi apapun untuk technical analysis masih strong positif, so saya akan tetap cari long. Kita tengok pula rumusan berdasarkan berita minggu ini dan jangkaan pada minggu-minggu akan datang. Antara data yang penting minggu ini dan akan datang adalah jika ekspektasi kadar faedah dipotong terus menguat, maka emas akan kekal mendapat sokongan kerana potongan ini akan menurunkan kos peluang memegang emas. Jika dolar US kekal lemah, maka emas juga akan naik kerana aliran safe haven semakin digemari. Tapi apapun, geopolitik tetap akan menjadi pemacu kerana risiko global menggalakkan pelabur mencari perlindungan dalam emas. Ada juga kemungkinan harga akan retrace ringan dahulu untuk retest support baru, tetapi struktur uptrend kekal kuat apabila breakout kekal. Tapi semua ni bergantung pada news-news semasa lah untuk sokongan pergerakan semasa. So, berdasarkan data-data ini, saya akan merasakan price akan kekal positif buat tahun ini. Apa yang saya cari ialah long di kawasan yang saya lukis. Ini pendapat saya lah untuk market SAU USD sekarang. Pendapat korang pula macam mana? Korang boleh komen dekat bawah. Harap video ini boleh bagi korang lebih jelas tentang situasi market semasa. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam, korang boleh join kelas saya secara percuma saja.